Sia tersingkap kini, langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hidup terbuka menembus langit, rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hidup terbuka, dunia menunggu, dunia menunggu, dunia menunggu, dunia menunggu. Oh, hidup terbuka. Hani tak apa-apa ke? Tolong ketuk pintu dulu boleh tak? Keluarlah. Sibuk je nak masuk bilik orang. Aku bukan nak menyibuk pasal kau. Tapi apa yang kau buat ni bahaya. Habis tu, kau buat tak bahaya pula. Aku lain. Aku dah biasa buat semua benda-benda bahaya ni. Okeylah tu. Kalau aku dalam bahaya, kau kan ada. Aku pula dah nak kena jaga kau. Iyalah. Ni ada kes baru. Gangguan pocong. Gangguan pocong? Yes, ada kes baru. Mesti Abang Ash dengan Abang Bob pergi sana. Baiklah, I'm coming. Kenapa nak kena datang waktu malam-malam macam ni? Siang-siang hari tak boleh ke? Siang-siang hari mana ada hantu nak keluar? Kau takut hantu tak? Tengok badan lah. Bukan aku yang takut dengan hantu. Hantu yang takut dengan aku. Cakap besar nampak? Bukan nak cakap besar. Dah memang badan aku besar. Mestilah hantu takut tengok aku. Betul tak? Ish, main sorok-sorok pula dah orang tua ni. Oi Ish, keluarlah. Tak kelakar lah woi. Tak guna punya orang tua. Time-time macam ni lah kau nak bergurau. Cuba tu. Ish, jangan main-main boleh tak? Aku pocong. Aku lapar. Aku nak makan kau. Boleh tak? Woi, keluarlah mangkuk. Ingat aku takut ke ha? Aku tak takut lah woi. Keluar pun. Takat balut baju putih macam ni, kau ingat aku takut? Ini Bob lah. Mana takut hantu? Bob? Ish, sibuk je. Apa? Aku dekat belakang kau ni. Habis tu, ni siapa? Itulah pocong. Ceh, kata tak takut hantu. Boleh jalan lah. Wah. Oi, jangan lari. Salah. Oi, jangan lompat. Kenapa bau busuk macam bangkai je ni? Jangan-jangan. Kenapa buruk sangat muka? Macam mana tenangan maut aku? Best tak? Pocong tu pesen. Anak siapa pula ni? Hebatlah Abang Ash ni. Dengan pocong pun tak takut. Adik? Adik sesat ke? Tak, nama saya Ani. Umur saya 11 tahun. Oh, rumah Hani dekat mana? Jom, abang hantarkan balik rumah. Ani tak sesat lah. Ani datang sini nak jumpa Abang Ash dengan Abang Bob. Cakap pasal abang Bob, mana pula lah si gemuk ni? Macam tu lah kisahnya. Oh, macam tu kisahnya. Abang Ash, itu dia Abang Bob. Betul lah.
pocong tu. Aku dah halau dah pocong tu. Itu siapa? Adik kau ke Ash? Nama saya Ani. Umur saya 11 tahun. Tak tanya pun. Ih, Walau jalan terasa jauh dan hati mula merasa runtuh, ingat janji pada diri, terus melangkah jangan berhenti. Saat dunia memalingkan muka, kau tetap